Malaysia ada Putrajaya. Indonesia pula dengan projek mega mereka, Nusantara. Dua negara jiran, dua langkah yang sangat berani pindahkan pusat pentadbiran keluar dari ibu kota yang dah sesak. Tapi kan, antara dua gergasi ini, model mana yang sebenarnya lebih mantap? Ini soalan utamanya. Patutkah kita ikut model Putrajaya yang dah terbukti berjaya atau kita patut ambil risiko dan bertaruh pada visi besar Nusantara? Tapi ingat, ini bukan pertandingan. Ini adalah satu analisis. Kita nak tengok dua cara berbeza untuk selesaikan masalah yang hampir sama. Okey, jom kita mulakan. Cuba kita bayangkan macam ni. Putrajaya ni ibarat abang yang dah matang, dah stabil. Nusantara pula macam adik yang baru nak naik, penuh dengan impian dan idea-idea futuristik. Masing-masing ada karakter tersendiri. Dan sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak jelaskan satu perkara. Tujuan kita kat sini bukanlah nak bertekak siapa lagi hebat. Tak, matlamat kita adalah untuk bedah data, tengok fakta dan faham betul-betul apa kekuatan dan juga cabaran setiap projek raksasa ni secara objektif, okey? Mari kita mulakan dengan perbezaan yang paling jelas sekali, saiz atau skala. Dari sini saja kita dah boleh nampak betapa berbezanya falsafah perancangan bandar antara Putrajaya dengan Nusantara. Dan perbezaan ni memang ketara. Falsafah mereka pun dah lain. Putrajaya kita kenal sebagai bandar taman. Fokusnya adalah untuk jadi sebuah pusat pentadbiran yang kemas, teratur dan berstruktur. Nusantara pula bawa konsep yang sangat berbeza. Bandar hutan pintar. Diorang nak bina bandar yang hidup sebati dengan alam semula jadi. Dan bila kita cakap pasal beza saiz, tengok ni. Beza dia bukan sikit-sikit. Putrajaya luasnya lebih kurang 49 km persegi. Padat, mudah diurus. Nusantara pula, zon pembangunannya saja dah 2,561 km persegi. Itu lebih 50 kali ganda saiz Putrajaya. Betul-betul gergasi. Cita-cita besar ni bukan setakat pada keluasan tanah je. Nusantara sasar nak ada 1.9 juta penduduk menjelang tahun 2045. Cuba bandingkan dengan Putrajaya yang sekarang ni ada dalam 120,000 penduduk. Jauh beza kan? Ini menunjukkan betapa besarnya wawasan Indonesia untuk ibu kota baru mereka. Okey, dari saiz kita beralih pula ke satu aspek yang sangat penting untuk mana-mana bandar. Pengangkutan. Macam mana orang nak bergerak. Kat sini kita nampak pertembungan antara teknologi yang dah terbukti dengan sistem yang boleh kata sangat futuristik. Putrajaya, kita tahu, dah ada sistem yang mantap. Ada ERL yang sambung terus ke KLIA, ada MRT laluan Putrajaya yang dah terintegrasi dengan Kuala Lumpur. Kedua-duanya sistem rel berat yang kita dah biasa guna. Nusantara pula. Mereka nak guna Transit Rail Autonomy atau ART. Bayangkan macam tram, tapi tak perlukan landasan. Ia bergerak guna sensor. Canggih. Tapi ini menimbulkan satu persoalan yang sangat besar. Bila penduduk Nusantara dah capai jutaan orang nanti, boleh ke sistem ART yang dipandu sensor ni berfungsi secekap sistem rel berat macam MRT? Mampu ke ia tampung kapasiti yang begitu besar? Ini satu pertaruhan teknologi yang kita kena perhatikan. Dah tentu, nak bina sebuah ibu kota dari kosong ni bukan murah, jauh sekali. Sekarang, jom kita sentuh bab keuangan pula. Dan angka-angka yang kita akan tengok ni memang boleh buat kita ternganga sekejap. Tengok saja graf ni. Kos pembangunan awal Putrajaya dianggarkan sekitar 33 bilion ringgit. Dah cukup besar kan? Tapi cuba tengok Nusantara. Anggaran kasarnya lebih 140 bilion ringgit. Itu lebih 4 kali ganda kos Putrajaya. Memang satu jumlah yang sangat-sangat besar. Jadi, dari mana datangnya duit sebanyak tu? Untuk Putrajaya, fasa awalnya banyak dibiayai oleh dana kerajaan Malaysia. Indonesia pula, untuk Nusantara, mereka sangat agresif dengan modal perkongsian awam swasta atau PPP. Maksudnya, mereka buka pintu seluas-luasnya untuk pelaburan swasta. Dua-dua modal ni ada kelebihan dan risikonya yang tersendiri. Okey, jadi apa rumusan kita? Lepas kita tengok perbandingan skala, pengangkutan dan juga kos, jelaslah ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Ia lebih kepada perbandingan antara dua zaman pembangunan yang sangat berbeza. Dan kata-kata ni, saya rasa merumuskannya dengan sangat baik. Putrajaya tu adalah realiti. Ia adalah bukti kejayaan yang kita boleh nampak dan rasa sekarang. Ia berfungsi. Manakala Nusantara pula, ia adalah sebuah impian, sebuah pertaruhan besar untuk masa depan, satu visi yang sangat berani.
Jadi secara ringkasnya, inilah analisis akhir kita. Hari ini tak boleh dinafikan Putrajaya memegang gelaran ibu kota pentadbiran yang paling efisien di rantau kita. Tapi kalau Nusantara berjaya disiapkan seperti yang dirancang, ia ada potensi yang sangat besar untuk jadi model bandar paling hijau dan lestari di Asia Tenggara. Akhir sekali, soalan ni saya nak tinggalkan untuk anda fikirkan selepas melihat semua perbandingan ni antara kecekapan yang dah terbukti hari ini dengan visi lestari untuk masa depan. Kalau diberi pilihan, bandar mana yang anda lebih suka diami? Cuba kongsikan pendapat anda.